Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton semua? Sihat? Kita dah 10 malam yang terakhir bulan Ramadan ni dah 3 hari dah berlalu. Betul? Ke saya silap? Ha, tapi senang cerita, beberapa hari telah pun berlalu dalam 10 malam terakhir ni. Macam mana dengan kita punya pecutan terakhir? Adakah semakin baik ataupun semakin teruk? Jangan risau, kalau semakin teruk, kita ada baki beberapa hari lagi sebelum Ramadan meninggalkan kita untuk tahun ni. Do your best, buat yang terbaik dan pastikan kita tidak akan menyesal di masa akan datang. Kerana berpeluang masuk dalam bulan Ramadan ni, kita mesti buat yang terbaik. Okey, jadi bersama kita dalam siri Ramadan tahun 2025 bertemakan hadis. Jadi insyaAllah dalam episod yang ke 22 bertajuk Al-Mawdu'. Apakah itu Al-Mawdu'? Kita kena tengok slide sebelah. Al-Mawdu', apa yang dicipta kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi percakapan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda secara dusta. Okey. Al-Mawdu'. Al-Mawdu' ni perkataan asalnya adalah wadi'ah, iaitu ciptalah. Jadi al-mawdu' ni, kalau kita al-mawdu' dalam bab hadis ni maksudnya hadis palsu. Jadi hadis yang dicipta. Dia bukannya sarih, bukannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Dia sesuatu yang dicipta, kemudian orang menempelkan dia, orang meletakkan, orang menyandarkan kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila cerita tentang hadis palsu ni, ada banyak sebab. Ada banyak sebab kenapa orang cipta hadis palsu, dan kita dah pun kongsikan beberapa dalam episod yang awal dalam siri Ramadan ni, dalam mukadimah siri Ramadan 2025 ni. Antaranya kerana nak mengampu pemerintah, macam orang yang perawi hadis yang dia nakkan perhatian pemerintah tu, nakkan hadiah daripada pemerintah, kemudian dia bacakan sebuah hadis, kemudian dia menambah bermain burung. Dek kerana pemerintah yang dijumpa tu suka bermain dengan burung. Ada juga yang mencipta hadis palsu kerana taksub kepada mazhab. Sebagai contohnya yang kita cerita tentang pengikut mazhab Hanafi dan juga pengikut mazhab Hanafi lah. Sebab jelaslah situ dia kata akan datang seorang lelaki rijal yang bernama Abu Hanifah, dia ibarat pelita. Kemudian ada seorang yang akan datang, nama dia Muhammad bin Idris, dan dia tu membawa mudarat lebih teruk daripada iblis, daripada syaitan. Padahal hadis tu memang confirm lah tipu kan. Jelas di situ penipuannya. Ada juga orang yang mencipta hadis kerana berniaga, seperti yang berniaga terung tu. Terung adalah penawar segala penyakit. Al-Bazinjanun syifa kulli, saya tak ingat lah. Al-Bazinjanun terung syifa, penawar bagi segala penyakit. Ada juga orang yang mencipta hadis kerana dia tengok orang dah semakin jauh daripada agama. Jadi dia cipta hadis tentang kelebihan surah-surah tertentu. Sebagai contohnya, kita dah cakap juga dalam episod yang lepas, lelaki yang bernama Maisarah bin Abdul Rabah. Dia mencipta kelebihan membaca surah-surah tertentu, tetapi niat dia baik kerana nak orang baca Quran, tetapi sebenarnya niat tu tidak menghalalkan cara. Benda yang salah tu tetap salah. Kalau kita nak sandarkan kepada Nabi, hanya apa yang Nabi cakap sahaja. Tidak boleh kita menambah, tidak boleh kita mengurangi walaupun sedikit. Okey. Ada juga orang yang mencipta hadis palsu kerana kepentingan politik. Kepentingan politik. Sebagai contohnya Abdullah bin Sabah, dia mencipta hadis palsu kerana terlalu mengagungkan Ali.
tak tahulah apa tujuan asal dia nak cipta hadis palsu tu. Tapi senang cerita, ramai orang mencipta hadis palsu sebabnya itulah modal yang paling murah. Bila dah Nabi kata, takkan nak lawan pula kan. Jadi benda yang paling mudah nak dapat pengaruh, gunakan nama Nabi. Tetapi itu bukanlah cara yang benar, dan hukum kita meriwayatkan hadis palsu, kita kena tengok sebelah pula. Hukum riwayat, tidak halal seseorang meriwayatkan hadis maudhu', melainkan disertakan bersamanya penerangan bahawa hadis ini palsu. Begitulah. Kita tak boleh cipta hadis palsu ni, kita tak boleh sebarkan hadis palsu. Kenapa? Sebab Nabi SAW dah pun bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di dalam api neraka. Hadis ni panjang. Bermula dengan balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Fa ay yuhaddithu an bani Israel wala haraj. Kalau nak riwayatkan daripada Bani Israel, tak ada masalah. Tidak mengapa. Kemudian Nabi sambung ni, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Jadi memang benar sunnah kita untuk menyampaikan hadis, untuk kita kongsikan hadis, tetapi kita kenalah simak terlebih dahulu bahawa ia benar-benar hadis yang dikatakan oleh Nabi. Memang sarih, memang jelas, memang sahih daripada Nabi SAW. Bukannya hadis yang palsu, bukan yang kita cipta ataupun dicipta oleh orang. Kerana apa? Kerana inilah Nabi dah bagi warning awal-awal dah. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta atas nama Nabi Muhammad ni, dia dah siapkan tempat duduk dia dalam api neraka. Dia dah ada, maksudnya kalau dia cipta hadis palsu tu, dia tipu atas nama Nabi tu, dia dah ada tiket pergi neraka lah. Memang dah confirm lah pergi neraka. Orang yang berdusta atas nama Nabi tu. Sebab itulah kita sebagai rakyat awam, termasuk juga saya, kita kenalah ada sedikit basic ilmu hadis ni. Jadi kalau kita dengar apa-apa saja yang disandarkan kepada Nabi, jadi kita boleh check. Kita sekurang-kurangnya adalah sedikit ilmu. Kita nak check kat mana, macam mana kita nak check. Kalau ada perbahasan hadis pun, at least kita tahulah sedikit apa yang ustaz tu cuba sampaikan. Tak adalah kita, sebab kadang-kadang ada term dalam ilmu hadis ni, nanti kita akan sambung lagi dalam bab maudhu' ni, dengarnya macam apa? Dengar tu macam perkara yang teruk. Benda memanglah teruk, tapi dalam ilmu hadis ni term tu maksud dia lain. Bukanlah, dia tak sama. Kita kena letakkan sesuatu tu pada tempatnya. Begitu juga dengan ilmu hadis ni. Kita kena belajar. Jadi bila ada penerangan tentang sesuatu hadis, kita akan lebih memahami apakah isu sebenarnya. Jadi begitu juga maksudnya bila kita kena berhati-hatilah dalam isu ni. Sebab Nabi dah kata dah, orang yang berdusta atas nama dia, maka dia dah siapkan tempat duduk dalam neraka. Jadi kita semua tak nak masuk neraka kan. Maksud kita kenalah belajar. Nak masuk syurga bukannya satu perkara yang mudah-mudah aja. Kita kena berusaha. Kita kena usaha. Nak masuk neraka, pergilah duduk melepak. Nauzubillah min zalik. Okey. Jadi cukup sampai di situ saja dulu episod hari ini. InsyaAllah kita akan bersambung lagi dengan pecahan-pecahan al-maudhu'. Ada banyak. Pecahan maudhu' ni ada banyak. Lagi banyak daripada hadis dhaif. Tapi itu semua insyaAllah kita cubalah menelusuri pelan-pelan satu persatu. InsyaAllah. Okay. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.